Beberapa hari ni ramai yang terkejut sebenarnya apabila melihat harga emas sekarang ni yang dah pun melepasi paras RM600. Okay, malah sebelum ni pun beberapa hari ni pernah melepasi paras RM700 segram beberapa hari lepas lah. Dan sebenarnya walaupun harga emas ni naik, kita ni masih ada ruang sebenarnya kalau kata kita betul-betul nak memiliki emas lah. Sebab melalui akaun emas Gap yang diperkenalkan oleh Public Gold ni, sebenarnya dengan hanya RM100 pun kita dah boleh mula beli dan juga simpan emas. Okay, simpan sikit-sikit dalam akaun ini. So bila dah cukup contohnya 1 gram kan, kita boleh keluarkan emas yang kita simpan itu dan kita boleh pegang sendiri emas yang kita simpan tu. Tak kira dalam bentuk gold bar ke, dalam bentuk dinar ke, bergantung kepada berapa gram emas yang kita telah pun simpan. Sebab tu apa, sebenarnya peluang yang untuk kita memiliki emas ni walaupun mahal, telah pun dipermudahkan lah oleh Public Gold ni melalui platform akaun emas Gap ni tuan-puan. So janganlah lepaskan peluang ini untuk kita dapat manfaat daripada emas ini di masa hadapan, insya-Allah.